Misrepresentation. Also, there is a false representation, but it was not made with intention to deceive. Without intention, okay? Not made with intention to deceive, maknanya tak ada niat menipu. Dia sendiri tersilap. The representator yang bagi statement tu, dia sendiri silap. Contoh, dia tak tahu pun barang tu sebenarnya dia ingat antik, betul-betul antik. Dia beli asal pun orang tu kata antik. Tiba dijual balik, dah check rupanya bukan antik betul. So dia sendiri tak tahu. Ataupun yang ni dalam gambar bukan main lagi. Real actual burger yang you dapat macam ni. Tapi sebenarnya advertiser tu dia tak ada intention to deceive pun. Dia cuma representation dia nak tarik perhatian, tarik pelanggan. So that's why in this kind of advertisement selalu ada terms kecil kat bawah tu. Apa yang you perasan? Illustration. Gambar dalam ni hanyalah ilustrasi. Just illustration. Jadi maknanya kat situ dia dah letak exclusion. Nak elak daripada ni. Tapi kalau dia tak letak terms tu kat bawah tu yang biasa you jumpa tu, dia tak letak, jadi kemungkinan there is a misrepresentation. Effect voidable. Boleh batal.